InsyaAllah kita akan sambung di muka surat 82 lah dia. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Biasa saya akan baca, tuan-tuan ikut dan tuan-tuan baca. Kita bincang hukum-hukum tajwid insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم tak sah saya dengar ada tak cukup wajibul ghunnah. Nun yang ada tanda sabdu, nun yang ada tanda syaddah tu dua harakat. Wajibul ghunnah minan nisa, bukan minan nisa, minan dua harakat. Okey. Kitaballahi alaikum, wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Apa hukum mim mati bertemu dengan mim yang bertanda wa uhilla lakum ma? Apa hukum dia? Idgham mislain lah. Idgham mislain. Jadi kita baca tutup mulut rapat. Kemudian mim tu yang ada tanda syaddah dua harakat tetap juga. Wa uhilla lakum ma, wa uhilla lakum ma. Ma tu dua harakat. Lagi sekali. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Wa uhilla lakum samakan yang kedua tu bi amwalikum muhsinin, mim mati bertemu dengan mim mutaharrik, mim yang bertanda baris. Idgham mislain, saya tak suruh tuan-tuan hafal pun idgham mislain ke idgham apa, dengung kena mesti dua harakat. Tutup mulut lakum ma. Dah kena buka balik idgham mislain, cek balik. Hak lepas dah. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. Kalau saya berhenti dekat nun yang ada tanda sabdu tu, tanda dengar seperti kalau kita berhenti kadang-kadang nafas kita tak cukup, kita terpaksa berhenti.
فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ kena dengung 2 harakat kalau berhenti. Nah, kadang-kadang kita mungkin nafas pendek. Nah, hari kita berhenti dengung. Fa'atuhunna ujurahun. Saya ulang balik. Nun yang ada tanda syaddah, nun yang ada tanda sabdu, sama jugalah. Ataupun mim yang ada tanda syaddah, tak mana tadi saya jumpa. Bi amwalikum, 2 harakat lah, 2 harakat. Okey. Tadi kita baca ada setengah yang tak cukup. Jadi saya ulang balik untuk sama-sama kita tengok balik. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Lagi sekali. Wala beza. Kan beza kan? Wala lang tawi. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Allah kana aliman hakima. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat. المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. Wallahu a'lamu biimanikum. Ba'dukum min ba'd. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب lagi sekali فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب Kita tengok ada ba berbaris di bawah kan, minal azabi. Ba tu huruf qalqalah. Silang balik. Ba tu huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Bila berbaris, tak kira lah baris fathah ke, baris kasrah ke, baris dhammah ke, bila kita berhenti, kita matikan huruf yang terakhir, minal azab. Meletup tu kuat, nama dia qalqalah kubra. Ulang balik, qalqalah kubra, binal azab, meletup. Nah, kalau huruf qalqalah mati di tengah, qalqalah sughra, letupannya kecil, tak berapa dengar. Yaqta'una, nah, yaj'aluna, jim, yaj'aluna, ambil jim di ujung, bahij, meletup. Sini minal azab, meletup. Bagi meletup bunyi kuat. Tapi kalau ba duduk di tengah, letupannya kecil. Letupannya kecil. Ini saya ulang balik. Zalika liman khasyal anata minkum. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Okey, tadi dah baca, dah saya tegak dah tempat-tempat yang sangkut tadi. Okey, siapa nak baca pula? Ulang balik, wal muhsanati, wal muhsanatu. Dipersilakan. Sila. Aminan, dua harakat. Wal muhsanatu minan nisa
أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. Ulang balik. Uhilla lakum. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. Sama juga mim yang bertanda sabdu tu ke? Antabtaghu bi amwalikum, dua harakat. Antabtaghu bi amwalikum muhsinin ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidatan ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات إخفاء أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. Ulang balik. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. بعضكم dua harakat. بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. Kalau berhenti ghaira musafihat, keluar angin sikit, tak mati. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. Ulang balik. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Alhamdulillah. Cuma ada beberapa tempat tadi hukum mim mati. Bertemu dengan mim idgham mislain, mana tutup mulut rapat. Walakum, mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislain. Kalau boleh ingat, kalau tak ingat, baca bagi sebut bagi betul. Mim tutup mim yang pertama, bunyilah mim yang kedua. Tutup rapat. Walakum bi amwalikum muhsini. Contoh
Mana lagi jumpa tadi? Ada beberapa tempat tadi kan? Mana tak jumpa lah. Jadi kita tutup mulut rapat, idgham mislain. Idgham mislain. Kemudian nun. Nun yang ada tanda sabdu, nun yang ada tanda syaddah, sama juga. Nama dia wajibal gunnah. Nun atau mim yang ada tanda syaddah ke atas nun tu, atas mim tu, hukum dia wajibal gunnah. Wajibal gunnah kita baca dengung 2 harakat. 2 harakat. Contoh tadi mana? Tambah dia wa uhilla lakum, mim yang ada tanda sabdu tu kan, minhun, nun atau mim yang ada tanda syaddah, nama dia idgham wajibal gunnah. Berapa harakat? Dengungnya 2 harakat. Kita tahu dengung 2 harakat, bila baca kadang-kadang tak cukup. Dia tak cukup. Adik saya dah percukupkan. Okey, ini di antara tempat-tempat yang sempat saya kesan lah. Kemudian huruf ta yang kita matikan bila kita berhenti, dia keluar angin sikit. Fatayatikumul mu'minat, ada sikit minat, sikit dia keluar angin. Bukan mu'minat, mu'minat, keluar angin sikit. Okey. Okey, sambung. Seterusnya siapa? Wallahu yuridu an yatuba. Orang lain yang tak baca boleh dengar lah, dengar semak, dengar. Aku pun baca macam tu lah juga. Baca tengok. Baca tengok baru tahu. Aku baca macam tu, aku tak baca juga. Bila baca saya boleh dengar, setakat yang saya boleh tegur, saya tegur lah. Dipersilakan. Muka surat 83. Tak pakai mic lah. Tu mic. Bagi mic. Pak Tuan bagi mic. Dah letak mic tu. Ni yang duduk jauh-jauh tu mic tak sampai. Pandai dia duduk belakang mic tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Ambil balik. Illa an takuna. إلا أن تكون تجارة. Antaku tu yang panjang sangat, 2 harakat je. Illa an takuna tijaratan. Kalau takuna macam dia nak masuk ke 3 harakat saya dengar. 2 harakat. Lagi sekali saya ulang balik. Illa tu mad jaiz 4 harakat kan. Illa an takuna tijaratan, sambung. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. 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 An takuna tijaratan an taradin minkum.
ولا تقتلوا أنفسكم. Tu wala taqtulu, contoh yang saya sebutkan tadi, huruf qaf mati di tengah perkataan. Nampak tak? Wala taqtulu, huruf qaf tu huruf qalqalah, qaf ta ba jim dal. Bila mati di tengah perkataan, nama dia qalqalah sughra, letupannya kecil sahaja. Wala taqtulu, wala taqtulu sikit. Wala tu tak boleh, kuat sangat, itu qalqalah kubra. Saya nak ulang 7 4 tu saya sebut. Wala taqtulu. Okey, sambung. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Rahima berapa harakat tu? 2. Rahima betul baca berapa harakat? Mat apa dah? Mat iwad. Tahu mat iwad? Berapa harakat mat iwad? 2. Baca bagi bunyi 2. Innallaha kana bikum rahima. Tekat tu je. Rahima. Itu dah lebih 2 orang. Ulang balik. Innallaha kana bikum rahima. Ke macam nak bunyi 3, saya ingat lah. Saya dengar macam nak bunyi 3. Innallaha kana bikum. Innallaha kana bikum. Tu 3 orang. Kana bikum rahima. Ulang balik. Innallaha kana bikum rahima. Rahima. Dia nak bunyi 3. Masa sepi Madinah pun ni, saya baca dengan Ustaz Nordin, saya sangkut dekat to, tak lepas. Memang tak lepas. Dia suruh ulang tang tu juga. No, sampai last kali dia kata, muskilah ya Syekh. Dia kata, "Ma muskilah, tak ada problem, tak ada problem." Dia suruh lagi baca. Dia suruh baca tang tu juga. Ni nak suruh baca tang tu juga. Ulang balik. Innallaha kana bikum rahima. Ke tu tampuk cantik lah. Makin elok lah. Wa man yaf'al dhalika udwanan wa yuzlam wa zulman fasawfa nuslihi narah. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. Bukan hi. Fasawfa nuslihi nara. Bukan ha hi. Fasawfa nuslihi nara. Fasawfa nuslihi nara. Fasawfa nuslihi nara. Ya, wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Dia nak bunyi 3 tau. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Yasira. 2 harakat. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Tak apa kata gong. Saya kira lari balik lagi. Saya baca dekat situ dia tegur, aku tu imam dia latih. Tu imam bukan tegur. Sebut to tak lepas. Tanya Ustaz Nordin. Ustaz Nordin lepas ke? Saya baca to dia suka keluar angin. Dia tak ada keluar angin. No? Dia suka keluar. Siratul tol tak mau. Tol ladzi. Dia tegur jenuh, kata apa aku ulang tak boleh juga. Tapi lepas kali dia tak peraya pi lah. Dia ubah pi talim pula. Nah, di sana dia duduk kat tiang, duduk kat dekat, okey, seorang baca. Seorang baca seorang sikit. Nah, bila tak betul dia tengok terus. Ni saya tengok terus lah. Tak apa kan? Okey. Ini merajuk lah.
Sikit lagi, sambung sikit lagi. إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. Cuma tamat ni mat asli atau mat tabi'i 2 harakat, dia nak bunyi macam 3. Nah, pendekkan sikit. Nah, contoh wallahu yuridu macam duk cari ayat lepas tu. Kan dia nak cari ayat belakang tu kan. Dia panjanglah. Bukanlah sampai 3, dia nak masuk ke 3. Nah, di 2 harakat. Mat tabi'i 2 harakat atau mat asli 2 harakat. Nah, hak yang saya tengok ni bunyi nak macam 3. Tadi tu saya tengok balik, bagi cukup 2 harakat. Okey, siapa nak sambung? Wala tatamannau. Nak sambung lah. Wakil taman apa? Okey, Fauzi. Haji Fauzi. Sila. Ulang balik walin nisa. Ulang balik walin nisa'i. Walin nisa'i nasibun mimma kasab. Dekat tangkaf tu. Nah, bagi keluar angin sikit. Walin nisa'i nasibum mimmak. Dia keluar angin sikit. Mimmak tasab. Mimmak tasab. Mimmak tasab. Mimmak. Mim kena 2 harakat. Iya. Ya. Ulang balik. Innallah. Innallaha kana ala kulli syai'in. Syai'in ikhfa'kan tanwin bertemu dengan shin. Syai'in syahida. Lagi sekali. Syai, kulli syai'in. Syai'in syahida. Dia ha besar, ha simpul di dada. Syahida. Lagi satu ha pedas
syahi, bukan syahi ya, syahida di dada, syai'in syahida. Nah, kadang-kadang dia nak bunyi ke ha sikit kan. Amir suka bunyi ha. Ibrahim bukan Ibrahim. Nah, dia nak bunyi ke situ. Jadi kita cuba sikit-sikit. Saya dengar tadi dia nak bunyi ha juga sikit. Nah, pelan-pelan, insya-Allah pelan-pelan. Boleh baca, alhamdulillah, bagus. Siapa nak semua ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Sila. Latib. Aja, okey, sila. Dia nampak macam nak baca je kan. Okey. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات. Berhenti ke? فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Tahniah, baca cantik, bagus. Nah, kalau Arab kata ahsanta, oh habis ya. Cuma sangkut satu tadi ya, sangkut sikit tadi tangan tadi, lupa dah tadi ya. Pak tu tak dekat sikit, tak dengar. Orang ni tak dengar. Saya pun tak berdengar. Tak dekat sikit.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Fasa dimaharkan. Fasa'a qarina. Ambil patah balik. Wa may yakuni syaitan. ومن يكن الشيطان له Syaitan tu dua harakat ya. Letak bunyi macam tiga. ومن يكن الشيطان له ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Ya. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر Wal-akhir nipiskan roh. Ulang balik wa madza alaihim, berhenti dekat wal yaumil akhir. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. Tuan-tuan akhir nipis roh yang berbaris. Kira roh ni roh kasrah. Ri memang nipis lah. Tapi kalau roh tu berbaris di depan ke, fathah ke, sebelum tu ada huruf berbaris kasrah. Sini kha kasrah. Roh tu mati kan? Jadi kita baca ni nipis. Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Khir nipiskan roh. Sebab huruf tu sebelum tu huruf berbaris di bawah, baris kasrah. Kha kasrah, ra sukun. Khir nipiskan roh. Sambung. Wa anfaqu وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. Ulang balik. Ummatin bisyahidah tu hukum dia apa? Tanwin bertemu dengan ba. Hukum dia iqlab kan? Kita bunyi mim dalam ba. فكيف إذا جئنا من كل أمة بجهيد. ulang balik. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ tanwin bertemu dengan waw idgham ma'al ghunnah. يومئذ يود bunyi dalam ya, tanwin bunyi dalam huruf ya. يومئذ يود الذي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم الصلاة dua harakat. Ulang balik. Ya ayyuhallazina amanu. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم وأنتم kita orang Melayu kan dia suka bunyi tum, bukan tum tum. Tahu dhamma tu campur dengan mim mati. Wa antum sukara, wa antum wahum, bukan wahum. Him bukan him, ha kasrah hi, him. Ghairil maghdubi alaihim, tu dia him penuh. Ha kasrah hi, him. Tum, ta dhamma tu, tum. Bunyikan tu sikit. Tum. Tahu nak tak ada? Wa antum. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara Itu yang banyak Melayu lah. Dengar sikit bunyi tum, bunyikan wa antum sukara. Ulang balik sikit. Ya ayyuhalladzina amanu. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم kum. Nipis sikit. Tu bunyi Melayu sangat. وأيديكم kum kap dhamma ku kum وأيديكم إن الله كان غفوا غفورا. كان عفوا. Ya. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, tuan-tuan dah dengar dah tempat-tempat yang saya tengok tadi. Yang tadi kum tu dari segi fasahah saja. Kita bunyi Melayu, memanglah kita Melayu pun. Nah, bila kita baca cuba bagi bunyi Arab sikit. Contoh kalau tadi amwa, bukan amwa, wa, tu bunyi Melayu. Nah, jadi contoh atas walladzina yunfiquna na beza. Nah, amwa sama aja ke hum dengan him ke kum ke kaf dhammah ku segitu kan. Nah, kaf dhammah ku bukan kaf dhammah ku. La ku di kum, lakum dinukum waliyadin. Bunyi lah tapi bunyi Melayu lah. Lakum dinukum waliyadin. Alaihim bukan him lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita cuma lama nak baca kan. Cuma nak ubah sikit-sikit lah. Nah, alhamdulillah.